Assalamualaikum, selamat pagi. InsyaAllah pada pagi ini hari kedua mesyuarat ketua-ketua unit Kuala Bekalan Negeri Pendengar 1 yang kami adakan di Melaka ni. Dan pagi ini kami akan ke loji penapisan petroleum milik Petronas di Sungai Udang untuk kita melihat apa kemudahan yang ada di sana lah, macam mana tentang cara prosesan petroleum. Jadi insyaAllah nanti kita akan update semasa lah apa yang kita dapat lihat di sana, insyaAllah. Okay.